Bagi mereka yang serius untuk bina kekayaan dengan emas, Tumpuan hanya fokus pada dua perkara ni. Yang pertama, konsisten menyimpan, dan yang kedua, fokus penambahan gram. Sebab kalau Tumpuan sekadar simpan 1 gram sahaja, walaupun peringatan 1 gram RM50, kita masih belum kaya sebab hanya memiliki 1 gram emas. Kenapa harga emas meningkat? Sebab nilai duit yang makin susun. Jadi untuk beli barang yang sama, kita perlu nilai duit yang lebih banyak. Sebab itu fokus kita adalah konsisten menyimpan melalui akaun emas Get Public Gold. Kemudahan yang Public Gold sediakan untuk kita menabung ikut bajet sendiri. Tak perlu tengok harga 1 gram, tapi menabung ikut bajet Tumpuan. Contohnya RM200 ataupun RM300 sebulan. Walaupun dengan bajet yang kecil, grade emas kita makin bertambah dalam akaun emas, kita boleh keluarkan emas fizikal yang lebih besar dan lebih untung. Dan emas fizikal ni kita boleh keluarkan bila-bila masa dalam pelbagai saiz, sama ada gold bar dan juga dinar. Sesiapa sahaja boleh mula menabung emas melalui akaun emas Gap. Bagi yang ada anak kecil ataupun bagi yang baru bekerja, student, suri rumah ataupun pesara, orang Malaysia yang tinggal di luar negara maupun orang Indonesia, Brunei dan Singapura, boleh mulakan simpanan emas dengan mudah, murah dan patuh syariah di Public Gold. Bagi yang nak saya bantu untuk simpan emas dengan ilmu dan bimbingan, boleh rujuk pin video atau klik link kat bio. Dan jangan lupa follow untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.